Orang putih breakfast. Orang putih breakfast? Ni dia. Tapi saya orang Melayu. Boleh? Boleh, saya boleh makan? Nampak? Dia pakai original bunga ni. Susah ni. Dia kena dapatkan di pergunungan Andes. Baru daripada keluar KL pergi Penang, pergi Kuantan Jam apa, level kat sini je. Perasan tak, kalau dekat KL ni banyak kami tunjukkan tempat makan, dia duduk dalam food court, makanan-makanan yang tersorok. Contoh macam nasi beringin dekat Bangsa kan, keliling-keliling nak cari kan. Tu kicap kunyit kat kawasan-kawasan lama lah. Kami ada satu lagi tempat. Yang ini dekat Setiawangsa. Nama kedai ni rare sebab nama dia kini dibuka. Jom saya tunjukkan. Anda naik ke atas, tu area situ kedai dia. Saya nak order yang breakfast yang paling sedap sekali. Orang putih breakfast. Orang putih breakfast? Ni dia. Tapi saya orang Melayu. Boleh? Boleh, saya boleh makan? Kopi RM10. RM10 ya. Ni nama dia Orang Putih breakfast. Kalau datang, yang ini signature menu dia lah. Dekat sini basically menu-menu dia macam menu western lah, menu Mak Saleh. Lepas tu ni kopi yang style kalau siapa pergi Hanoi, Vietnam, dia ada. Yang ni pula jasmine tea. Dia bukan jasmine pakai serbuk tu, nampak? Dia pakai original bunga ni. Susah ni. Dia kena dapatkan di pergunungan Andes baru ada. Ni original. Jadi kita tak payah tahu gula, kita rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Confirm jasmine tea. Ni kan. So, kalau nak cuti sekolah, jalan jam, hotel penuh. Makan makanan macam ni kebanyakannya ada dekat hotel. Dan kita tahu, alamak, makan dekat hotel so-so je lah kan. Jadi untuk menyelamatkan duit kita, tenaga kita daripada menempuh jam, bawa anak-anak apa semua, jangan bimbang. Tonton ni channel Abang Jaafar, dekat situ banyak makanan-makanan tersorok, makanan-makanan yang budak suka, family suka. Cari dekat situ. Anda tahu memang saya tak makan benda manis, minum benda manis. Tapi sebab ni menu baru, tadi bos dia nampak kita orang buat video, dia bagi je lah. Katanya menu baru pandan kaya toast dengan biskos. Ini kalau saya minum, memang cepatlah menemui Yang Maha Pencipta. Tapi bang, cuti sekolah budak-budak bangun lambat bang. Sempat ke? Sempat. Sebab menu breakfast dia start pukul 7.30 sampai 12.30. Tapi kalau mak pak yang jenis bangun lambat juga, nak makan heavy, start atas pukul 10, dia dah ada menu lunch. Dia jual ayam gepuk. Kalau anda berasal daripada Beranang, Sungai Besar, Olak Lempit, Semenyih, itu bukan KL. Anda datang dekat sini, dekat food court Setiawangsa, depan Sekolah Kebangsaan Setiawangsa. Kalau orang kampung tanya, breakfast mana ini? Kuala Lumpur. Daripada keluar KL pergi Penang, pergi Kuantan Jam apa, level kat sini je. Tengah hari nanti kami tunjuk tempat lunch yang lain.